Weh, ramai pula ini. Dia mula. Ni hak sah pertama dengan kedua ni bukan khusyuk dah ni. Kambing tu dah ni tak tahu. Bukan kata lepas tu imam pun sama. Haram ramai pula dah ni. Itu imam ni dia duduk menyedak. Aku tu imam bukan lepas tak simpan kot. Dia kata. Hak tu yang saya tak ramai buka pusaka surah. Tuan-tuan nak buka-buka lapar. Dah kita lapar dia suruh bapak kurma tu pula. Mana boleh pi? Apa kedarah bagi makan dululah. Betul tak? Yang ustaz tu pun dah lah kita lapar. Sama-sama buka puasa dia pun duk tutup baca doa panjang. Ni pun si hangat kat kadang-kadang. Mahang rasa nak panjang, hang tiba 10 minit sebelum buka. Mai tuan-tuan kan ni saya nak baca panjang ni, kita baca siap-siap. Ni tempat tok bila duk hayya 'ala solah dia tak bagi. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Dia pergi Palestin pula dah. Tak nak kena balik ke Malaysia ni mengat senang ah. Hayya 'alal falah, dia duk Palestin ni. Kita ingat habis dah. Wa fi Suria, fi Syria pula dah kita dah. Lah saya nak abang. Mau ada kelaku tu bulan puasa ni. Tuan-tuan alhamdulillah siap. Hang baca doa banyak kami nak tutup makan dulu. Ni kelaku-kelaku yang tak betul ada bulan Ramadan dia nak abang kan. Nak baca doa baca awal-awal. Kan saya nak tanya tuan-tuan, kita ni berbuka sunat cepat kan sunat lambat? Pak Long duduk mengaji tu. Waktu buka puasa ni sunat awalkan ke ataupun takhirkan buka puasa ni? Awal tu pun jangan sampai tak masuk waktu. Ni 6.30 hang buka dah. Sebab agama main tangkap dia kata, ustaz tak mengaji lah. Tu kalau orang buat kuliah ustaz tak boleh dengar. Yang kata awal tu jangan duk buat benda-benda hak boleh melambatkan buka puasa. Pak Long pun dah main duduk dekat hidangan tu, benda tak ada jangan duk tanya. Dia main duduk. Bini dia kata, orang tua ni nak apa dah, nak lagi lah. Orang tua ni nak apa dah. Cabai tak nak cabai. Allah, bini dia kata, bang, lupa. Tu lah. Hang kahwin aku betul lah. Dia mula tanya tu. Hang bukan tak tahu, aku kalau tak ada cabai, aku tak makan. Aku keturunan Cibai, hang tahu tak? Mau tak ada cabai, aku tak boleh makan. Dia buat keluar habis keturunan dia tu. Bini ni lepak tak dengar. Daripada pukul 4.30 duk silat kot dapur lapar. Ada lebih